Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin berkongsi dengan cikgu-cikgu cara bagaimana kita boleh menyediakan sijil untuk murid-murid kita secara pukal melalui Canva. Pertamanya, cikgu perlu menyediakan satu fail berbentuk Excel yang mengandungi maklumat murid yang akan diletakkan di dalam sijil tersebut. Apabila cikgu dah ada fail tersebut, cikgu klik kat file, save as, kemudian pilih folder, kemudian cikgu save as type CSV, kemudian namakan fail tersebut. Di sini contoh saya bagi sijil murid 5, kemudian klik save. Yes. Kemudian masuk akaun Canva, cikgu pilih sijil ataupun template sijil yang ingin digunakan. Okey, customize this template. Okey, cikgu boleh edit nama ni. Okey, pada bahagian ini saya tukar kepada nombor IC. Kemudian saya duplicate. Okey, duplicate untuk letak bahagian nama sekolah. Okey, untuk menyambungkan data, cikgu turun ke bawah sikit, cikgu cari bug create, klik. Kemudian cikgu upload data. Okey, cari fail yang mengandungi maklumat murid tadi. Okey, klik open. Okey, di sini ada 3 data, nama, IC dan juga sekolah. Klik kanan pada bahagian nama, cari connect data. Klik nama, kemudian pergi ke IC, klik kanan, cari connect data, kemudian klik IC, klik kanan sekolah, connect data, sekolah. Kemudian cikgu klik continue. Okey, pastikan semua nama sudah diketik. Kemudian cikgu klik generate. Kemudian cikgu klik view design. Okey, semua sijil yang mengandungi nama dan juga IC murid telah keluar. Jadi cikgu boleh download kepada PDF. Okey, klik download. Okey, sudah selesai. Sekian dahulu tutorial untuk kali ini. Assalamualaikum.